10 K-drama list untuk bulan November. Mantap tak mantap kita tengok nanti. Cerita ni mungkin tayang tak tayang dekat Malaysia pun kita tengok nanti, okey? Yang pertama kita ada Last Summer. Yang ini bergenrekan romance melodrama. Ada 12 episod. Twins brother yang diorang ni terpisah. Seorang dekat overseas, seorang dekat tempat lain. Yang reconnect balik pada musim sama dan berjumpa dengan diorang punya jiran perempuan. Mungkin diorang akan mencintai orang yang sama. Akan explore love, loss and self-discovery dalam cerita ni. Akan tayang dekat Netflix dan juga KBS. Kalau tak ada boleh cari kat tempat lain, okey? Next kita ada drama Nice Not To Meet You. Jangan jumpa lah kalau macam tu. Dan drama ni bergenrekan komedi, romance and melodrama. Akan ada 16 episod. Famous actor yang selalu membawakan karakter sebagai seorang detektif berjumpa dengan seorang politik journalist. Diorang ni macam anjing dengan kucing tak boleh bertemu. Bila bertemu dunia dia clash. Masing-masing sangat ambitious, tapi daripada perangai ambitious tu dunia tu cinta. How? Aku dah tengok cerita ni, one of the best drama aku tengok, The Manipulated. Dan cerita ni aku akan review nanti. Satu genre action thriller crime, 12 episod, lakonan Ji Chang-wook. Oh my freaking, cerita ni sama macam cerita Tut. Aku tak nak bagi tahu cerita Tut apa. Seorang lelaki yang not innocent, sangatlah baik dan difitnah, masuk ke penjara, dituduh atas apa semua. Korang boleh layan Love dekat Disney Plus Hotstar. Cerita Dear Ex ini bergenrekan thriller, romance dan melodrama, 12 episod. Kau bayangkan, top actress dengan satu public image yang sangat-sangat hebat, tapi sebenarnya dia menyimpan dark side dia, dark ambition, very manipulated punya person yang selalu menggunakan people around her. Wah, dramatik. Bila kehidupan lama dia tu orang dah catch up, boom lah weh, apa jadi, kelang kabut kelang kelibut lah korang cerita tu nanti. Next kita ada Moon River, yang ini adalah satu cerita historical fantasy, romance and melodrama. Ada 14 episod. Bayangkan Crown Prince yang lose dia punya ability untuk gelak. Macam kenapa untuk gelak and become cheerful person? Dia tak ceria langsung, lose dia punya memory dan dia bertukar soul dengan twist yang sangat pelik. Dan dia dah explore satu identity yang baru. Okay, ni memang completely benda yang pernah tengok dengan benda yang tak pernah tengok. Aku tak tahu apa twist dia, boleh layan nanti. Next kita ada cerita I Stood By You, yang ini bergenrekan thriller, mystery, psychology and crime. Dua wanita kawan baik lama. Seorang tu dibuli dalam perkahwinan dia, mentally, physical dia didera. Macam pernah dengar lah didera-dera ni. Diorang ni decide untuk melakukan sesuatu yang sangat bahaya, yang sangat dangerous, yang mungkin boleh selamatkan hidup diorang atau musnahkan hidup diorang. Wow, yang ini akan ada dekat Netflix nanti. Aku dah dapat bayangkan dramatik dia macam mana cerita ni. Kau rasa mantap tak? Tengok nanti. Next kita ada Because There Is No Next Life. Life tu sekarang je korang. Ini genre dia adalah komedi, life and slice of life. Kau bayangkan wanita yang dalam hidup dia umur 40-an, diorang ni stuck kau dalam kehidupan tu dengan responsibility yang ada. Diorang ni decide untuk buat apa? Diorang tak nak lagi pursue apa-apa yang memeningkan kepala. Diorang nak hidup dengan cara yang mana? Nak chase freedom, nak link love life forever. Diorang nak ada self-love yang sangat kuat dengan purpose yang lebih penting. Cerita yang macam kau reconnect dengan bumi, kehidupan, alam, macam tu lah aku rasa. Next kita ada Dynamite Kiss. It's a romance and comedy, 14 episod. Seorang single woman yang menipu. Kerja dia lah, dia duk menipu. Cakap dia adalah married mother untuk securekan kerja yang sangat stable dia tu lah. Masalahnya dia pergi end up pergi kissing one of the team member leader, babe. Lepas tu catch feeling. Macam mana ni orang ingat kau dah kahwin, lepas tu catch feeling? Matilah nak. Catch the real feeling pula tu apa yang jadi, kau boleh layan nanti. Next kita ada Hero Next Door. Ni adalah action, mystery dan juga komedi. Dia ada 10 episod. Korang bayangkan, former special force soldier yang sekarang ni hidup sebagai manusia biasa, rakyat biasa dalam satu quiet neighborhood. Lepas tu jadi apa? Dia bersama-sama untuk menyelesaikan crime yang berlaku dekat kawasan tu. Neighborhood yang patutnya tenang tu, dia tu nak selesaikan masalah. Ni dia jadi unexpected hero pula dekat kawasan tu. Nampak macam cerita yang sangat chill. Ni ada dekat Kupang. Aku tak tahulah kalau kat Malaysia tayang kat mana, boleh tengok nanti. Last but not least kita ada Taxi Driver Season 3. Ni yang semua orang tengah tunggu-tunggu. Akhirnya keluar juga 21 November nanti. Action crime drama. Ada 16 episod yang akan membawakan kisah-kisah benar yang baru. And based on the real cases, diorang punya cerita ni biasanya. Yang ini akan ada dekat SBS and dekat Malaysia tak tahu. Selama ni ada dekat View. Mungkin kat View atau tempat lain. Just let me know dekat comment section yang korang rasa kat mana dia tayang. That's all for all the 10 K-drama untuk bulan November ni. Yang mana layan, yang mana tak, just let me know, okay? Yang mana korang nak review cepat pun beritahu, okay? Bye. Okay, jangan lupa follow and comment for more update, okay?